Good morning people. Selamat pagi. So kita sekarang nak pergi sungai. So guys, kita nak pergi sungai. Sungai Kedah. Kita orang bangun awal tau. Sekarang baru pukul 8 suku. Kita orang berkumpul. So kita orang berkumpul 8.30. So sempatlah kita orang pergi isi minyak dulu, isi angin kereta dulu. So ya, jom ikut kita pergi healing. Tengah beli roti. Kita tengah tunggu ada orang lak-lak cermin depan. Sambil-sambil tu kita nak pergi isi angin kereta pula. Kita dah isi minyak ya. Dah isi minyak full tau. Wow, full dah. So kita boleh continue kita punya journey. Tapi kita tunggu dulu sebab ada yang baru bangun. Biasalah ya, sidang menyidang itu biasa. Guys, sekarang kita tengah isi angin kereta. Dan Bakis dah datang. Dia beli roti. Croissant. Ya, kita beli croissant. Croissant, something like that lah. So, How about you and Hafiz? Same. yeah, I love this guys. Korang kena try weh, sumpah sedap. Sedap kan weh? Aku nak beli Peru tapi mahal haran ni yang sekotak weh. Allahu Akbar, Peru ni ya sekoto. Astaghfirullahalazim. Belah manis semua tu kat sugar. Manis juga. Tak apa. Kita apa? So kita tengah tunggu bos kita isi angin kereta. Ya sansut, ya sansut. Okay lah. So, yep, kita jumpa dekat sana je korang. Kita jumpa dekat Sadam. Kita nak pergi beli air sedap. Air sedap. Sedap weh, muka terah. Sama-sama kita tunggu member kita yang lain. Memang kena sidar dah ni. Ya Allah, budak-budak ni tak bangun lagi kau. So, jap. Ni sedap. Ni sedap. Tapi mungkin kena letak caramel banyak pun sedap. Ni Milo, mesti Milo eh. So, ni lah dia. Diorang ada banyak duit shilling. Ni je duit shilling yang ada. Panas jom. Terima macam itu eh. Sejuk eh. Oh, di sini. Ni ada ais caramel macchiato. Ni Milo. Peminat Milo je. So sekarang ni aku tak dapat lagi kelibat budak-budak tu. Mana budak-budak tu? So kita tunggulah Sat. Kita makan roti, okay? Guys, kita tengah dia tak tutup enjing. Kita tutup enjing. So kita akan membeli makanan sebelum ke Sedim. Oh, tudung. Nak pakai atas sana. Nasi ke apa? Oh, nak apa? Kita beli nasi ayam ni guys. Kita dah sampai. Yeay. Aku sorry je happy ni kan. Lah. Yeay. Yeay, dah sampai. So, kita dapat tiket kanak-kanak. Sampai. Wow. Saya nak tak apa tu nanti. Wow. Wow, seronok weh. Ui, mandi simpan ni. Dengar weh air laju weh air. Kalau Nadia tak geruk, boleh terpuruk air. Apa dah? Siapa nak mandi dulu? Nampak gaya Hafiz liur ke air tu.
Mu ni, orang yang berhenti yang makan. Jatuh. Tengah dalam air. Jalan ya? Besar lah weh. Mama marah nanti. Naik. Naik. Sangat tu okey je. Kita merendam-rendamkan. Kita rendam kaki guys. Kamera kan. Assalamualaikum. Hai guys. So hari ini adalah hari terakhir untuk kita orang dan esok kita akan memulainya study week untuk final semester. Next semester adalah kita orang punya intern, latihan industri dan kita orang graduate. Tengok guys. Dia tidur betul-betul guys. Allahu Akbar. Mau bukan masalah nak jemur weh. Sebab aku tutup muka Aduh, pelik-pelik lah. Oh, amat dekat tu. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? So guys, kita dah siap mandi, tukar baju apa semua. Kita nak pergi cari duye. Tak tahulah duye macam mana. Jumpa beli je kot. So yep, kita orang sangat-sangat penat. Mana air? Dah makan. So kita nak cari duye. Tengoklah jumpa duye. Jumpa kadang-kadang lah. Kadang kita terus balik ke USM. Okay. Sepenuhnya dalam talian. Hanya mereka diperlukan untuk pulang. So guys, kita tak sampai USM lagi. Kita makan cendol dulu. Oi, mana weh? Oi, Cina Pak Din. Tunggu. So kita makan cendol dulu. Sohot. Oi, kedah sohot lah. Cendol. Ya, Tasha.